Selamat datang ke pembelajaran kimia tingkatan 5, bab 4, iaitu polimer. Dalam bab ini, kita akan mempelajari bahan yang sangat dekat dengan kehidupan harian manusia. Polimer terdapat dalam plastik, botol minuman, tayar, hos, pakaian sintetik, sarung tangan, pipe PVC, bekas makanan dan pelbagai produk industri. Polimer ialah molekul berantai panjang yang terbentuk daripada unit kecil berulang yang dinamakan monomer. Bab ini akan menerangkan maksud polimer, jenis-jenis polimer, pempolimeran, getah asli, pemvulkanan getah, getah sintetik, serta kesan polimer terhadap alam sekitar. Dengan memahami bab ini, pelajar dapat melihat bagaimana kimia digunakan dalam industri moden dan kehidupan harian. Polimer ialah molekul berantai panjang yang terbentuk daripada banyak unit kecil yang berulang. Unit kecil ini dinamakan monomer. Monomer boleh bergabung melalui proses pempolimeran untuk menghasilkan polimer. Contohnya, monomer etena boleh bergabung membentuk politena. Dalam struktur polimer, unit yang sama berulang banyak kali sehingga membentuk rantai panjang. Konsep ini penting kerana hampir semua bahan polimer mempunyai struktur rantai yang panjang dan berulang. Polimer boleh mempunyai sifat yang berbeza bergantung kepada jenis monomer, susunan rantai dan ikatan antara rantai polimer. Oleh ITU, untuk memahami polimer, pelajar mesti memahami hubungan antara monomer, unit berulang dan rantai polimer. Polimer boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama berdasarkan sumbernya, iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi ialah polimer yang wujud secara semula jadi dan diperoleh daripada tumbuhan atau haiwan. Contohnya ialah kanji, selulosa, protein dan getah asli. Kanji terdapat dalam makanan seperti jagung, beras dan UBI. Selulosa terdapat dalam tumbuhan seperti kapas dan kayu. Protein pula terdapat dalam makanan seperti telur, ikan dan daging. Polimer sintetik pula ialah polimer buatan manusia yang dihasilkan melalui tindak balas kimia. Contohnya ialah polietena, PVC, nilon dan polistirena. Polimer sintetik banyak digunakan kerana ringan, kuat, murah dan mudah dibentuk. Polimer boleh dikelaskan berdasarkan sifat fizikalnya kepada tiga jenis utama, iaitu termoplastik, termoset dan elastomer. Termoplastik ialah polimer yang menjadi lembut apabila dipanaskan dan mengeras semula apabila disejukkan. Polimer jenis ini boleh dibentuk semula dan biasanya boleh dikitar semula. Contohnya polietena dan PVC. Termoset pula ialah polimer yang keras, tahan haba dan tidak boleh dibentuk semula selepas dipanaskan. Contohnya bakelit dan melamina. Elastomer ialah polimer yang kenyal dan elastik. Polimer ini boleh diregangkan dan kembali kepada bentuk asal apabila daya dilepaskan. Contohnya getah asli dan neoprena. Pengelasan ini penting kerana sifat polimer menentukan kegunaannya dalam kehidupan. Pempolimeran penambahan berlaku apabila monomer yang mempunyai ikatan ganda dua karbon kepada karbon bergabung membentuk rantai polimer panjang. Dalam proses ini, ikatan ganda dua akan terbuka dan monomer akan bergabung secara berulang. Tiada molekul kecil seperti air atau hidrogen klorida disingkirkan. Contoh utama ialah pembentukan politena daripada etena. Banyak molekul etena bergabung menghasilkan polietena dengan unit berulang CH2CH2. Politena digunakan secara meluas untuk membuat beg plastik, botol plastik, bekas makanan dan bahan pembungkusan. Pempolimeran penambahan biasanya melibatkan monomer alkina dan merupakan proses penting dalam industri plastik. Pempolimeran kondensasi ialah proses pencantuman monomer yang mempunyai kumpulan berfungsi tertentu untuk membentuk polimer. Dalam proses ini, molekul kecil seperti air atau hidrogen klorida akan disingkirkan. Berbeza dengan pempolimeran penambahan, pempolimeran kondensasi menghasilkan bahan sampingan kecil. Contoh polimer yang terbentuk melalui pempolimeran kondensasi ialah nilon dan polyester. Nilon digunakan untuk membuat tali, benang, pakaian dan jaring. Polyester pula digunakan dalam kain sintetik, pakaian, botol plastik tertentu dan bahan tekstil. Pempolimeran kondensasi penting kerana menghasilkan polimer yang kuat, tahan lasak dan sesuai untuk kegunaan industri serta kehidupan harian. Getah asli ialah polimer semula jadi yang diperoleh daripada lateks pokok getah. Monomer bagi getah asli ialah isoprena. Latex ialah cecair air putih susu yang mengandungi zara-zara getah yang tersebar dalam air. Dalam keadaan biasa, zara latex bercas negatif dan saling menolak antara satu sama lain. Oleh ITU,
zara getah kekal tersebar dan lateks tidak menggumpal. Apabila asid ethanoic ditambah, ion hidrogen daripada asid meneutralkan gas negatif pada zara lateks. Daya tolakan antara zara berkurang, lalu zara bergabung dan menggumpal. Sebaliknya, amonia boleh ditambah untuk menghalang penggumpalan lateks kerana amonia mengekalkan keadaan beralkali dan membantu zara lateks kekal tersebar. Pemvulkanan ialah proses pemanasan getah asli dengan sulfur. Proses ini dilakukan untuk memperbaiki sifat getah asli. Dalam getah asli biasa, rantai polimer bebas bergerak dan mudah menggelongsor. Hal ini menyebabkan getah asli menjadi lembut, melekit apabila panas dan rapuh apabila sejuk. Apabila sulfur ditambah semasa pemvulkanan, atom sulfur membentuk rangkai silang antara rantai polimer. Rangkai silang ini menjadikan struktur getah lebih kuat dan stabil. Getah tervulkan lebih tahan haba, lebih kuat, tidak mudah melekit, lebih elastik dan lebih tahan lama. Oleh sebab ITU, getah tervulkan digunakan untuk membuat tayar, hos getah, tapak kasut, sarung tangan dan pelbagai produk getah industri. Getah sintetik ialah getah buatan manusia yang dihasilkan melalui tindak balas kimia. Getah sintetik dihasilkan untuk meniru atau memperbaiki sifat getah asli. Antara contoh getah sintetik ialah SBR, neoprena, getah nitril dan silikon. SBR digunakan dalam pembuatan tayar kerana tahan haus. Neoprena digunakan dalam hos dan pakaian selam kerana tahan minyak dan bahan kimia. Getah nitril pula digunakan untuk sarung tangan kerana tahan terhadap minyak dan bahan kimia. Silikon digunakan dalam alat perubatan, alat memasak dan bahan pengedap kerana tahan suhu tinggi. Getah sintetik sangat penting dalam industri kerana sifatnya boleh direka mengikut keperluan tertentu. Polimer sangat berguna dalam kehidupan harian, tetapi penggunaan polimer sintetik secara berlebihan boleh menimbulkan masalah alam sekitar. Plastik mengambil masa yang sangat lama untuk terurai. Sisa plastik yang dibuang ke sungai, laut dan tanah boleh mencemarkan alam sekitar serta membahayakan hidupan. Mikroplastik pula boleh memasuki rantai makanan dan memberi kesan kepada ekosistem serta kesihatan manusia. Oleh ITU, penggunaan polimer perlu dikawal secara bijak. Antara langkah yang boleh diamalkan ialah mengurangkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan semula bahan plastik, mengitar semula, memilih bahan mesra alam dan menyokong penggunaan polimer biodegradasi. Kesimpulannya, polimer sangat penting, tetapi penggunaannya mesti seimbang dengan penjagaan alam sekitar. Dalam slide pertama ini, kita belajar asas penting bab 4 polimer, iaitu maksud monomer, polimer dan pempolimeran. Monomer ialah unit kecil berulang yang boleh bergabung untuk membentuk polimer. Polimer pula ialah molekul berantai panjang yang terbina daripada banyak unit monomer yang berulang. Contohnya, polietena terbentuk daripada monomer etena. Dalam proses pempolimeran, banyak molekul monomer etena bergabung lalu membentuk rantai panjang polietena. Oleh ITU, apabila menjawab soalan struktur, pelajar perlu jelas membezakan monomer sebagai unit kecil dan polimer sebagai molekul besar berantai panjang. Pempolimeran pula ialah proses pencantuman monomer untuk menghasilkan polimer. Slide kedua membincangkan perbezaan antara polimer semula jadi dengan polimer sintetik. Polimer semula jadi ialah polimer yang wujud secara semula jadi dan diperoleh daripada sumber tumbuhan atau haiwan. Contohnya ialah kanji, selulosa, protein dan getah asli. Kanji boleh diperoleh daripada bijirin seperti jagung, beras dan UBI. Selulosa pula terdapat dalam tumbuhan seperti kapas dan kayu. Protein boleh diperoleh daripada sumber haiwan seperti daging, telur dan susu. Polimer sintetik pula dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia. Contohnya polyethylene, PVC, nilon dan polistirena. Perbezaan utama yang perlu diingat ialah sumber asalnya dan cara polimer ITU terbentuk. Slide ketiga menerangkan 3 jenis polimer berdasarkan sifat, iaitu termoplastik, termoset dan elastoma. Termoplastik ialah polimer yang menjadi lembut apabila dipanaskan dan boleh dibentuk semula. Contohnya polyethylene dan PVC. Termoset pula ialah polimer yang keras, tahan haba dan tidak boleh dibentuk semula selepas dipanaskan. Contohnya bakelit dan melamina. Elastoma pula ialah polimer yang kenyal dan elastik. Elastoma boleh diregangkan dan kembali semula kepada bentuk asal apabila daya dilepaskan. Contohnya getah asli dan neoprena. Dalam soalan SPM, pelajar biasanya diminta menyatakan jenis, sifat dan contoh bagi setiap kumpulan polimer ini.
Slide keempat membincangkan pempolimeran penambahan. Dalam rajah, monomer etena mengalami pempolimeran untuk membentuk polietena. Jenis pempolimeran ini dinamakan pempolimeran penambahan kerana monomer yang mempunyai ikatan ganda dua karbon kepada karbon bergabung secara berulang untuk membentuk rantai panjang polimer. Monomer yang terlibat ialah etena, manakala polimer yang terhasil ialah polietena. Ciri penting pempolimeran penambahan ialah ikatan ganda dua dalam monomer terbuka dan tiada molekul kecil seperti air atau hidrogen klorida disingkirkan. Pelajar perlu ingat bahawa pempolimeran penambahan biasanya melibatkan monomer alkena. Slide kelima menerangkan pempolimeran kondensasi. Pempolimeran kondensasi ialah proses pencantuman monomer yang mempunyai kumpulan berfungsi tertentu untuk menghasilkan polimer sambil menyingkirkan molekul kecil. Molekul kecil yang biasa disingkirkan ialah air atau hidrogen klorida. Contoh polimer yang terbentuk melalui pempolimeran kondensasi ialah nilon dan polyester. Dalam soalan struktur, pelajar perlu menyatakan maksud pempolimeran kondensasi, memberikan contoh polimer dan menyatakan molekul kecil yang disingkirkan. Perbezaan utama dengan pempolimeran penambahan ialah pempolimeran kondensasi menghasilkan molekul kecil sebagai hasil sampingan, manakala pempolimeran penambahan tidak. Slide ke-6 membincangkan penggumpalan lateks. Getah asli diperoleh daripada lateks pokok getah dan monomer bagi getah asli ialah isoprena. Latex mengandungi zara getah yang tersebar dalam air. Apabila ASID ethanoic ditambah, ASID meneutralkan Cas negatif pada zara latex. Apabila Cas negatif dineutralkan, zara latex tidak lagi saling menolak antara satu sama lain. Akibatnya, zara-zara tersebut bergabung dan menggumpal. Untuk menghalang penggumpalan lateks, amonia boleh ditambah. Amonia membantu mengekalkan Cas negatif pada zara latex supaya zara terus tersebar dan tidak bergumpal. Soalan ini penting kerana selalu menguji peranan ASID dan amonia dalam lateks. Slide ke-7 menerangkan proses pemvulkanan getah. Pemvulkanan ialah proses pemanasan getah asli dengan sulfur. Sulfur digunakan untuk membentuk rangkai silang antara rantai polimer getah. Dalam getah asli yang belum tervulkan, rantai polimer tidak mempunyai rangkai silang dan lebih mudah bergerak. Selepas pemvulkanan, rangkai silang sulfur terbentuk, menyebabkan struktur getah menjadi lebih kuat dan stabil. Getah tervulkan mempunyai beberapa kelebihan berbanding getah asli. Antaranya ialah lebih kuat, lebih tahan haba, tidak mudah melekit dan lebih tahan lama. Oleh ITU, getah tervulkan digunakan dalam tayar, hos, tapak kasut dan pelbagai produk getah yang memerlukan kekuatan dan ketahanan. Slide ke-8 membincangkan getah sintetik. Getah sintetik ialah getah buatan manusia yang dihasilkan melalui tindak balas kimia. Getah sintetik dihasilkan untuk meniru atau memperbaiki sifat getah asli. Contoh getah sintetik ialah SBR, neoprena, getah nitril dan silikon. SBR digunakan untuk membuat tayar kerana tahan haus. Neoprena digunakan untuk hos dan pakaian selam kerana tahan minyak dan bahan kimia. Getah nitril digunakan dalam sarung tangan dan gasket kerana tahan bahan kimia. Silikon pula digunakan dalam alat perubatan, alat memasak dan bahan pengedap kerana tahan haba. Dalam jawapan SPM, pelajar perlu menyatakan contoh getah sintetik bersama kegunaannya yang sepadan. Slide ke-9 meminta pelajar membandingkan getah asli dengan getah sintetik. Dari segi sumber, getah asli diperoleh daripada lateks pokok getah, manakala getah sintetik dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia. Dari segi ketahanan, getah asli lebih elastik tetapi kurang tahan terhadap haba, minyak dan bahan kimia. Getah sintetik pula biasanya lebih tahan terhadap haba, minyak dan bahan kimia bergantung kepada jenisnya. Dari segi keteruraian, getah asli lebih mudah terurai berbanding getah sintetik. Dari segi kegunaan, getah asli digunakan untuk sarung tangan dan tayar, manakala getah sintetik digunakan untuk tayar, hos, pakaian selam dan alat perubatan. Perbandingan ini membantu pelajar menjawab soalan struktur dengan lebih tersusun. Slide terakhir membincangkan ISU polimer dan alam sekitar. Sisa polimer sintetik seperti plastik boleh menyebabkan beberapa masalah. Antaranya ialah plastik sukar terurai, mencemarkan sungai dan laut, serta menghasilkan mikroplastik yang membahayakan hidupan. Mikroplastik boleh memasuki rantai makanan dan memberi kesan kepada ekosistem serta manusia. Untuk mengurangkan masalah ini, beberapa langkah boleh diamalkan.
Antaranya ialah mengurangkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan semula bahan plastik, mengitar semula, memilih bahan mesra alam dan menyokong penggunaan polimer biodegradasi. Pendidikan dan kesedaran masyarakat juga penting supaya penggunaan polimer lebih bertanggungjawab. Kesimpulannya, polimer sangat berguna, tetapi penggunaannya perlu dikawal bagi melindungi alam sek. Semoga video ini membantu anda memahami konsep polimer dan bersedia menghadapi peperiksaan. Ingatlah, kita perlu menjaga alam sekitar untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih.